Kedai akak je bakar ikan depan kafe tau. Kita slow kat sini. Dia bukan marah mak dia marah aku. Hari ni Abila nak kongsi kafe tema legend dan jual sotong bakar bumbu dan juga kerang rebus tepi suka dessert dekat Hospital Selayang Kuala Lumpur. Ada sebab kenapa budak-budak sangat suka kafe ni. Macam terlekat awak. Restoran ke jual kedai runcit? Ni resipi daripada negeri campur-campur. Ni kita nak buat sotong bakar, lepas tu kita nak buat kerang rebus. Perapan dia kita panggil bumbu. Okey, sebelum kita nak bakar, kita akan buat bumbu dulu. Lengkuas, halia, serai dan bahan-bahan yang lain lah. Lebih kurang macam ni lah. So, kita akan campurkan. Okey, bahan yang ini. Alright. Kita bakar kat tu. Oh, tak apa. Biar meriah sikit lah. Okey, kita campurkan. Ni bahan-bahan dia tau. Korang jangan lupa. So, ni lengkuas. Minyak. Nampak? Kacau. Tadi kita nampak cair, sekarang dia nampak pekat. Dia untuk perap apa sebenarnya? Untuk Okey, kita berap sotong boleh, Sotong boleh. ikan boleh. Contoh dia. Kita slow kat sini. Nampak? Okey, nak letak kunyit. Okey, lupa nak letak kunyit. Baru kacau. Kalau tak suka kunyit, tak payah letak kunyit. Okey, tengok ni. Wow. Oh. Wow. Okey, ni kita guna sotong kembang. Wow. Wow. Tengok. Letak je. Okey, kita masak dia macam pre-cook. Okey, yang kita buat ni, sotong ni besar, sotong ni kecil, sotong ni kecil, sotong ni kecil. Betul. Tapi harga kita adalah fix. So, kita akan potong. So, kita akan timbang ikut sama rata portion. Korang tak payah pergi jauh-jauh. Semua ada dekat Selayang. Lalu, kita akan timbang lah. Ini sambal ikan bakar kita special dia resipi daripada negeri mana sebenarnya? Ni resipi daripada negeri campur-campur. Campur. Dia tak boleh terlalu overcook sangat. Inilah maksudnya dah masak. Nampak tak bentuk dia? Ini dah tak boleh dah macam tu. Ini maknanya dah masak. Korang nak tahu, korang tengok dia punya lembik macam ni. Yang macam ni pun dah cantik dah. Dia tak terlalu lembut sangat. Okey, korang nak tahu tak? Selain daripada sotong, kedai kita memang kita sediakan sticky mix special daripada kampung. Memang kita buat sendiri. Ini flavor strawberry. Ini mango. Ini matcha. Okey, ini coffee. Macam orang kata, oi, macam nak buat kek ke apa. Kita buat sendiri. R&D ni dalam masa 4 bulan. Okey, ini flavor coffee. Okey, kita. Wow, nampak tak? Nampak? Okey. Warna dia semua sekata. Korang akan nampak hasil dia, dia akan jadi buih putih. Dia ada form. Dia dah ada buih dia. Ini menu omelette. Menu terbaru kita. Lepas tu kita akan letakkan udang tiger. So, udang kita akan letak dalam 4 ekor. Nasi goreng udang tiger. Omelette udang tiger. Alhamdulillah ni semua menu yang Abela order dekat restoran kampung. Dia macam nasi goreng biasa sebenarnya. Tapi cumanya dia ada ni omelette atasnya. Dia macam nasi goreng telur, nasi goreng Cina. Sekarang kita makan tiger prawn. Kemanisan dia daripada sos Thai. Jadi bila kena makan tu kena combine semua. Sotong bakar dia. Dia ada sambal dia. Lepas tu ada pencicah macam air asam gitu lah Rahman. Sotong bakar dia rasa macam percik. Macam jerambu gitu. Dia macam sos Thai yang kita makan dengan mi ampla tu. Sambal dia rasa halia yang kuat. Yang tahun lepas bila buat video kan, viral ni. Mutabak telur dia, 10 yam. Ni mutabak. Oh, ini tanpa sos. Okey, mutabak dia rasa macam masin sikit. Kalau Kelantan punya manis, pencicah Thai dia balance. Ni masin, ni manis. Mutabak dia rasa lebih kepada telur dadar. Telur dia banyak. Inti dia sikit. Siapa nak rasa mutabak rasa telur lebih ni? Dia rasa macam teh sia tu. Teh sia yang zaman-zaman dulu tu, teh kocok. Ni pula matcha. Tapi dia bukan rasa matcha, dia rasa green tea bagi saya. Bukan matcha lah. Rasa green tea, rasa wangi, rasa bunga sikit, floral. Tapi siapa-siapa yang lalu KL ke, datang ke restoran kampung lah. Bagi Abela makan dia, memang rasa kampung tu ada lah. Rasa kampung tu ada lah. Macam dia punya sotong dia memang rasa rempah kampung tu memang ada. Nasi goreng dia ni pun bagi Abela okey. Ada combination. Kalau kena makan semua sekali baru rasa taste dia. Sebab dia manis dekat sini, sos sini, lepas tu dia punya sotong dengan telur ni dia masin. Dia combination semua baru rasa manis dia. Hey, Kedah sorry, kecek Kelantan pula sekali lagi. Bobby tak sangka awak mari Kedah, restoran yang besar di Kampung Selayang, tiba-tiba masuk awak dihidangkan dengan sepenuh-penuhnya makanan legend zaman kanak-kanak. Restoran ke jual kedai runcit?
Alah, tokanlah nak jual kedai runcit je. Kita jual restoran, kedai runcit, jajan, mainan, semua kita boleh. Ya. Apa saja boleh jual, kita jual. Hei, ya Allah awak. Hei, Kak. Ya. Ni zaman budak-budak ni kita balik dekat dinding. Lepas tu dia ni ada zaman Ya. dulu ya. Sekarang kita main dalam phone. Kadang hari tu kuda ada- ni saya boleh duduk tak? Oh, boleh lah. Tanya, sebenarnya you punya konsep kedai ni macam mana? Sebab at the same time, you punya design sangat-sangat cantik, so nice, so cozy. Apa dapat idea letak ni benda-benda mainan kanak-kanak ni? Macam makan mainan legend, makanan legend. Okey. Semua yang lama-lama sebab kita berada makanan yang betul-betul kita nak konsepkan betul-betul tradisional. Mak bapak memang happy datang kedai kita, tapi anak-anak bad mood. Dia bukan marah mak dia marah aku. Kenapa? Entahlah, tak tahulah. Dia kata macam nak balik. Idea. Terus anak happy, anak yang tak nak balik. Anak daripada luar, daripada beratur suka dessert tu. Tahu tak, Bobby? Ya. Dia buat apa? Mak, nak beli, nak nangis. Aku lagi suka. Kenapa aku letak benda ni? Bobby, kau tahu tak? Nasib baik kukuh. Bobby boleh duduk. Aku nak budak main kan. Habis tu dia tengok makanan. Mainan semua dia hintai. Dia habiskan dia mak bapak dia lah. Aku suka lah. Bagus. Ya. Macam mana? Ya Allah. Terlekat awak. Dekat mana kedai ni? Dekat kampung? Betul-betul sebelah suka dessert dan depan hospital Selayang. Cari sahaja. Ataupun awak waste lah zaman dah canggih. Ya. Ni akak kedai tak jumpa. Tekanlah waste tu jumpa lah nanti kan. Kalau tak nak jumpa, main datang kat aku punya TikTok. Itu